Bos, Bapak banyak itu cuci kertas sini. Saya tidak pandai cakap bahasa Malaysia, bos. Bahasa apa kamu pakai? Tamil? Kamu panggil lu punya bos sana. Nanti saya panggil bos saya. Oke? Bos. Ya, mesti customer ya. Kau ada mau apa aja kau aja? Antua, iban kau aja pia. Kau mau ikut aku bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia aku. Nak UPS ada. I plus dia. Toke gak? No. Aku pula, pahal. Okay. Aku berdiri itu, lu kena pecah-pecah kena timbak apa semua betul. Kau pun tempat tenang. Bapak agak uji kita itu. Dia tu kami mesti promosi. Ke luar dalam, cuci sekali, wax. Kami beri harga promotion itu 200 setengah aja. Harga asal 500 lah. Wax sekali saya, nuan kak. Kami servis kereta pun mesti tu mesti minyak lah. Minyak kami tu. Aku tu. Tidak kali cuci je. Anyo je kita. Aku ke pergi depan ke kejadian patung. Promote semua kedai. Pekerjaan cukup. Cukup tu je lah. Tetap apa. Bah. Lai, cuci kereta. Lai, bisi massage. Massage salah. Lai, kita servis kereta. Atau kita cuci kereta, awak kita boleh menang mega. Ram. Kia. Ini kita. Depan dia lah. Ji. Paksu. Kau main ke depan tu nah. Okay. Takut dia sedikit ayah dah. Ni kita ya ada tu. Ni. Patut kita tu. Aku gila ke? Ya gila.